Okay, saya spill the tea lah sikit lah. Esok partnership balik. Tak percaya. Tengok lah konten lusa. Esok shoot lusa post lah. Tapi tak semua lah. A few. Tak semua. Kan kita ada 10 partnership kan. So a few lah. Mungkin half of that lah. Dia tak akan lebih daripada 5. Tak akan lebih daripada 5. Tak akan bawah daripada 3. Ya ke? Why? Ada reason dia tersendiri lah. Ada banyak reason sebenarnya. Tapi korang tengok konten lah. Tengok konten nanti saya bagi tahu detail. Tak ada detail sangat pun. Saya bagi tahulah kenapa saya tukar ke apa semua. Mostly mungkin sebabkan benda yang dalam camp tu satu hal. Maksudnya dalam camp kita boleh, kalau benda yang on camp, maksudnya dari segi keserasian diorang dalam camp, kerjasama diorang dalam camp, mungkin popularity on crowd, views on everything, itu dalam kamera lah. Off cam pun ada. Off cam ni selalunya kita tak bagi tahu kan. Off cam maksudnya apa-apalah yang melanggar ke apa benda ke, ataupun something that kita rasa kurang ngam off cam ke, itulah. So ada a few things. Alright, so saya bagi tahu sekali lagi, saya ulang sekali lagi. So untuk esok kita akan buat partnership untuk beberapa. It's just like untuk penambahbaikan, sebab kita nak go long ni kan untuk partnership ni. Jadi kita tak nak kita nak ubah awal, sebab tak nak dia dah jadi melarut gitu. Dia tak nak jadi melarut lah, maksudnya baik kita boleh ubah awal daripada kita. Sebab tak semestinya apa yang saya buat awal tu, maksudnya saya partner before this ni, menjadi. Ada yang tak menjadi ke, ada yang kurang ke, ada yang perlu ditambahbaikan. So saya rasa ini masih lagi terlalu awal untuk saya tukar, untuk saya buat balik, daripada saya biarkan terlampau lama macam tu. So gitulah lebih kurang dia. Tapi rasanya 80% dah okey. Yes, boleh jadi 80% dah okey. Macam saya cakap lah dekat awak juga kan, apa yang awak nampak on cam is on cam. Kadang-kadang off cam pun ada isu dia kan, yang saya kena dengar, dan juga saya perlu ambil cakna lah pasal benda off cam ni juga kan. So that's why kalau yang solo macam ni, yang solo ni kita tengok macam mana. Tapi macam saya cakap dekat awak tu lah, untuk solo kita ada 4 orang. Kita ada Ihin, kita ada Irfan, Luqman dan juga Mak Khan. So 3 diorang ni akan ke umrah, which mean Mak Khan, Mak Khan, Luqman dan juga Irfan pada lepas raya, insyaAllah. Betul-betul lepas raya. Jadi kemungkinan memang diorang tak dipartnerkan lah, sebab kan takut tak boleh commit kan. So which macam tu lah. So still the same.